Mari lihat dan dengar. Sulalatus Salatin, Pemerintahan Sultan Mansur. Jom kita selami satu kisah klasik daripada Sulalatus Salatin. Ini sebuah cerita tentang cita-cita, takdir dan satu pengejaran yang memang dramatik habis. Cuba bayangkan sekejap, kalau korang seorang pemerintah, tiba-tiba ada satu kuasa besar yang memang tak boleh dihalang datang nak buru korang. Apa nak buat? Soalan nilai yang jadi intipati cerita kita hari ni. Bayangkan keadaan ni, seorang raja terbiar dalam hutan, 3 hari tak makan, 3 malam tak minum. Betul-betul terdesak, penat dan terus-terusan diburu. Macam mana seorang pemerintah boleh sampai ke tahap macam ni? Okey, jom kita undur masa sikit tengok macam mana semua ni bermula. Setiap pengejaran mesti ada permulaannya kan? Dan untuk kisah ni, ia tak bermula dengan mangsa, tapi dengan si pemburu, seorang sultan muda yang baru naik tahta dan punya cita-cita yang sangat besar. Okey, watak kita sekarang ialah Raja Abdullah. Umur baru 27 tahun, lepas ayahanda Baginda mangkat, Baginda terus ditabalkan jadi Sultan Mansur Shah. Baginda bukan setakat warisi takhta tau, tapi Baginda warisi sebuah empayar yang tengah berada di puncak kuasa. Dan Sultan muda ni dah ada rancangan sendiri. Tak lama lepas tu, mata Sultan Mansur Shah terus tertumpu pada satu sasaran. Indrapura. Negeri ini, digambarkan macam syurga dunia lah. Ada lombong emas, padang yang luas, hutan penuh dengan binatang buruan. Memang ganjaran yang cun untuk seorang sultan yang bercita-cita tinggi. Keinginan Baginda ni sangat jelas dan mudah. Sebaik saja Sultan Mansur Shah dengar pasal kekayaan Indrapura, dia terus nak tawan tempat tu. Tak ada rundingan, tak ada diplomasi. Motivasinya senang je, nak besarkan lagi empayar dia. Dan kita kena ingat, bila Sultan Melaka dan nakkan sesuatu, Baginda ada kuasa untuk dapatkannya. Jom kita tengok sekejap betapa hebatnya angkatan tentera yang dihantar untuk tawan Indrapura ni. Baginda tak main-main langsung. Titah dikeluarkan untuk satu serangan besar-besaran, 200 buah kapal perang. 200! Cuba bayangkan armada sebesar tu dekat lautan. Ini bukan serangan biasa. Ini mesej yang jelas. Melaka memang serius nak tawan Indrapura. Tapi kekuatan Melaka bukan pada kapal je. Sultan hantar barisan panglima dia yang paling handal. Kita cakap pasal nama-nama besar macam Bendahara Paduka Raja, Seri Bijadi Raja. Ini semua wira perang yang paling digerumi waktu tu. Senang cerita, Indrapura tengah berdepan dengan Dream Team Melaka lah. Okey, sekarang cerita kita beralih kepada 2 watak utama dalam pengejaran ni. Satu pihak, kita ada raja yang lari untuk selamatkan nyawa. Pihak lagi satu pula, panglima yang nampak semua ni macam satu permainan je. Beza antara 2 orang ni macam langit dengan bumi. Satu pihak, Maharaja Dewa Sura tengah lari ketakutan. Lagi satu pihak, Seri Bijadi Raja. Panglima yang buru dia, buat macam tengah bercuti pula. Yalah, masa panglima lain tengah sibuk jejak musuh, Seri Bijadi Raja ni ada agenda lain. Dia boleh pula berhenti buru kerbau dengan seladang, pikat burung, lepas tu bersantai kat mana-mana tebing pasir yang cantik. Anak buah dia dah mula resah. Diorang tanya, kenapa kita main-main ni? Musuh makin jauh. Dan kat sinilah kita nampak keyakinan Seri Bijadi Raja yang hampir menakutkan. Dia jawab dengan tenang, kamu semua tak faham. Harinya di bawah hariku, ketikanya di bawah ketikaku. Di mana ia akan lepas daripada tanganku. Bagi dia, ini bukan lagi soal kejar-mengejar. Ini adalah takdir yang cuma tunggu masa untuk jadi kenyataan. Kepercayaan pada takdir ni lah yang bawa kita ke kemuncak cerita ni. Jom kita tengok macam mana keyakinan Seri Bijadi Raja tu akhirnya terbukti. Jauh kat hulu sungai sana, Maharaja Dewasura akhirnya dapat tarik nafas lega. Dia percaya dia dah selamat, dah jauh dari tentera Melaka. Tapi, perasaan lega itulah yang akan jadi punca kejatuhan dia. Bila sampai kat satu jeram, sebab yakin dah selamat, Baginda arahkan pendayung dia, kuai. Kuai, maksudnya perlahan-lahan. Dan tepat masa tu jugalah, sergapan berlaku. Tiba-tiba je pasukan Melaka muncul. Detik tu sangat ikonik sampai tempat tu dinamakan Jeram Kuai sampai kat hari ni. Terkejut gila dengan kemunculan tentera Melaka tu, Maharaja Dewa Sura dah tak ada pilihan. Baginda terus terjun ke darat dan lari lintang pukang masuk hutan, tinggalkan perahu dia macam tu je. Lepas 3 hari 3 malam dalam hutan, tak makan tak minum, raja yang dah penat gila ni terjumpa satu pondok.
pondok tu milik seorang wanita tua yang miskin. Dalam keadaan terdesak, baginda merayu nak minta nasi. Nasib seorang raja sekarang ni terletak kat tangan seorang nenek tua. Dan kat sinilah cerita ni tergantung. Jadi, kisah ni tinggalkan kita dengan satu persoalan yang menarik kan? Adakah Melaka menang sebab kekuatan tenteranya yang hebat ataupun sebab keyakinan seorang panglima yang percaya takdir tu memang dah tertulis untuk dia? Satu persoalan untuk kita sama-sama fikirkan.